Baik, kita tengok beberapa perkara. Kalau mereka kata apa yang kita buat sekarang adalah taksub, paranoid dan syubhah, mengkaji tentang konspirasi-konspirasi yang telah dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk menyuntik, meracuni, menghancurkan dan memusnahkan Islam, mereka sebenarnya tidak pernah memahami antara teks dan konteks. Iqra sebenarnya mengajar kita untuk mencari ilmu dengan lebih luas dan mendalam. Kita hari ini bukan sekadar untuk mentilawahkan Al-Quran, tetapi mengiqra'kan Al-Quran. Sebab antara tilawah dan iqra' jauh lebih besar peranan dia dalam mencari ilmu. Iqra' bukan sekadar baca, iqra' bukan sekadar kaji, iqra' bukan sekadar analisis, iqra' bukan sekadar bedah. Malah dia lebih luas dari sudut tilawah Al-Quran semata-mata. Sebab itu dalam Al-Quran bila kita bertemu teks bulan, kita bertemu teks bintang, kita bertemu teks matahari, kita bertemu teks gunung ganang, kita bertemu teks sungai dan laut, selagi anda duduk di hadapan Al-Quran membaca teks-teks tersebut, anda tidak akan pernah mengenali bulan, bintang, matahari, gunung ganang dan laut sekiranya anda tidak mengambil konsep yang kedua, iaitu kontekstual. Duduklah bersila lama mana depan Quran, selagi anda tak keluar rumah cari bulan, anda tak akan pernah kenal bulan. Duduklah depan Quran, anda tak keluar rumah cari matahari, anda tak akan pernah kenal matahari. Duduklah depan Quran, kalau sebut laut dan sungai, anda tak pernah keluar rumah cari dan kenal laut dan sungai, anda tak akan pernah faham. Jadi inilah yang disebut antara teks dan konteks yang tidak selari. Kadang-kadang ada di kalangan kita baca ayat Quran, baca sunnah, tetapi konteks yang dia bawa jauh daripada senario sebenar yang berlaku di luar sana. Sebab dia mengambil teks semata-mata, gabung dengan ilmu dia tanpa konteks yang disebut sebagai pengalaman. Sebab pengalaman semakin banyak kita berjalan, semakin banyak kita berhijrah, semakin banyak kita menjelajah, melihat dan mengukur alam semesta Allah, ilmu kita akan makin luas terbentang. Inilah yang membezakan seseorang dengan seseorang yang lain. Bahkan tidak pernahkah kita melihat bahawa Allah banyak menyarankan ayat-ayat afalam yasiru fil ardi awalam yasiru fil ardi, tidakkah kamu berjalan di atas muka bumi, cuba kamu berfikir, cuba kamu merenung, cuba kamu tadabbur. Ini semua adalah ayat-ayat yang bersifat konteks tentang teks asal yang terkandung dalam Al-Quran. Bila kita memahami suasana dan senario sebenar, bila kita nak mengeluarkan ilmu hujah dan pendapat selari antara teks dan konteks, inilah yang lebih banyak penerimaan daripada orang-orang ramai dan awam. Sekarang kita tengok, benarkah dalam Al-Quran tidak ada apa yang dinamakan eskatologi? Ambil dua saja Nabi yang bakal kita cetuskan sebagaimana fitnah yang cuba dimunculkan oleh Dajjal. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, sekurang-kurangnya ada 3 makhluk Allah yang bernama manusia yang pernah cuba mengaku, mengklaim dan dakwa diri dia sebagai Tuhan. Pertama ialah zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa raja masa tu? Namrus bin Kan'an. Namrus bin Kan'an. Namrus ni orang yang hebat, orang yang berilmu, orang yang pintar dan berpengetahuan. Namruslah mula-mula orang yang pakar dalam bidang architecture. Namrud pakar dalam bidang seni bina. Namrus juga pakar dalam bidang ilmu palmistri. Tahu palmistri apa? Palmistri ialah ilmu astrologi yang mencakupi dalam bidang horoskop. Horoskop tu yang kita belajar tentang 12 bintang itulah, yang ada Sagittarius, Capricorn, Leo, Gemini tu. Siapa pemula dia? Namrus lagi. Sebab bagi Namrus, dia nak bentangkan satu aliran keyakinan tentang bahawa ada satu Tuhan di luar sana, yang Tuhan yang cipta kita tu biar dia buat kerja dia, jangan campur tangan dengan urusan makhluk yang bernama manusia di bumi.
Bagi kami di bumi, biar kami sendiri yang urus urusan kami. Tidak ada hubungan antara pencipta dengan yang dicipta. Tidak ada hubungan antara khalik dengan makhluk. Sebab itu dia mencipta palmistri, horoskop untuk meramal nasib. Padahal dalam Islam kita dah ditegaskan tentang keyakinan dan kepercayaan kepada qada dan qadar. Tapi hari ni kita ramal sendiri nasib kita. Contoh sagi Tauruh, kalau hari ni berapa hari bulan, jadi demikian-demikian. Padahal takdir dah ditentukan. Kita pun duk baca lah, hari ni kalau berniaga tak laku mana, tak payah berniaga. Kita pun kadang-kadang terjerat dan termakan. Baca pula kalau bulan ni jadi lagu ni, minggu ni jadi lagu ni. Dia dah buat siap-siap untuk meramal nasib dan masa depan. Tapi dalam masa yang sama, pada zaman dia, pada zaman pengaruh dia, Allah dah bangkitkan seorang Nabi dan Rasul yang nama Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim ini kita tengok apa yang Allah nak ajar kita kaitan dengan eskatologi. Lihat bagaimana Ibrahim membesar. Ibrahim membesar dalam keluarga ayah dia Azar ini adalah seorang pembuat patung berhala. Kita kata, ya Allah, kalau boleh elokkanlah sikit salah silah keluarga Nabi Ibrahim. Biar bapa dia tu imam ke, tu lebay ke, dia ni Nabi. Itu perkiraan kita, tetapi perkiraan Allah lebih jauh. Dia nak Nabi Ibrahim membesar dalam keadaan konteks, membaca alam semesta, membaca persekitaran dengan lebih luas, sesuai dengan tugas besar dan mencabar sebagai Nabi dan Rasul. Bapa seorang pembuat patung berhala daripada kayu, daripada pokok, daripada batu-batu. Tak cukup dengan itu, bila selesai dibuat, dia minta Nabi Ibrahim pergi tolong jual. Nabi dan Rasul yang akan dibangkitkan Allah jual patung-patung berhala. Tetapi inilah paparan, senario, inilah konteks yang Allah nak. Jadi dalam masa yang sama Nabi Ibrahim membesar dalam suasana ini. Tetapi bila dia nak jual, dia kata apa? Wahai manusia-manusia yang tidak berakal, kalau kamu nak beli, untuk apa kamu membeli sebuah patung yang tidak dapat memberi dan manfaat dan mudarat pun pada kamu? Agak-agak cakap lagu tu laku dak barang kita. Memang tak mau bagi laku, sebab dia nampak dah dan dia sebut kepada ayah dia bahawa tidak logik dan tidak mungkin Tuhan kita ini diperbuat daripada kayu, Tuhan kita diperbuat daripada batu, dan kita pula yang buat dia. Kita panggil dia Tuhan sedangkan kita yang buat dia. Ini logik yang terbit daripada pemikiran senario dan konteks tadi. Seterusnya bagaimana kita lihat dalam persepsi dan skop yang kedua. Bila Nabi Ibrahim mula nak mencari-cari pencipta sebenar, dia nak cari Allah, nak cari Tuhan. Gambaran dalam Al-Quran, malam-malam dia tengok alam semesta, dia tengok bintang. Buat pertama kali dia anggap bintang tu Tuhan. Tapi bila waktu siang, hilang dah sirna bintang. Tak mungkin ini pencipta, tak mungkin ini Tuhan. Malam saja ada, siang tak ada, tak mungkin. Kadang-kadang dia tengok satu makhluk Allah yang lain yang nama bulan, cantik, purnama, indah, sedap mata memandang. Ni pun mungkin Tuhan. Tetapi bulan hanya nampak pada waktu malam, siang tak ada, tak mungkin pencipta, tak mungkin Tuhan. Bila tiba waktu siang, tengok pula matahari, lagi besar dari bulan, lagi besar kuasa cahaya dia, lagi power cahaya dia. Ni mungkin Tuhan. Tapi bila sampai masa, matahari pun akan terbenam. Takkan siang saja Tuhan ada, malam pula tak ada. Mencari-cari. Sebab apa? Kontekstual, berinteraksi dengan alam semesta. Untuk apa? Untuk mengidealkan pemikiran Nabi Ibrahim. Sampai pada konsep yang ketiga. Pernah dalam konteks itu Allah minta Nabi Ibrahim ambil 4 ekor burung. Dia suruh rabik-rabikkan burung tu, koyak-koyakkan burung tu. Contoh kita kata burung ada 4 ekor. Daripada sekok-sekok ni, kerak kepala, kerak betih, kerak kaki, kerak tubuh, gaul sekali 4 tadi.
Tetapi lepas gaul tu kamu ambil berasingan, buat macam 4 tompokan. Tapi bila tompok ambil ikut dan tu, kadang-kadang kaki hak sepatut 2 ekor masuk 3 kaki, ni masuk 4 kepala ikut dan, letak pada tempat yang berasing. Tiba-tiba kuasa daripada Allah, burung tu jadi lagu mana? Hidup balik. Di sinilah mengajar dia bahawa ada suatu kuasa yang lebih power, yang lebih agung, yang bersifat menghidupkan dan mematikan. Daripada percontohan tadi lagi menambahkan keyakinan Nabi Ibrahim bahawa apa yang dilihat dan ditemui sebelum ini adalah bersifat makhluk, tidak sama seperti yang menghidupkan burung-burung tadi. Sampai satu konsep lagi, dia nak buat satu benda yang cukup berbahaya dan boleh memakan nyawa dia, iaitu apa? Waktu hari keramaian. Memang menjadi tradisi di kota Babylon pada waktu tersebut, mereka akan merayakan satu keraian dan keramaian yang gilang gemilang pada setiap tahun. Tiba-tiba orang ajak dia, Nabi Ibrahim berbohong. Nabi Ibrahim berbohong, kata dia kurang sihat, dia sakit perut. Jadi orang tinggal dia. Bila tinggal dia, semua tinggalkan, tinggal dia seorang. Dia pergi tempat patung-patung berhala tu, dia buat apa? Dia cantah, tinggallah sekok hak paling besar. Dia letak kapak atau alat yang dia cantah tadi di tangan hak paling besar. Jadi ni ilmu logik tentang nak meyakinkan seseorang tentang keimanan kepada pencipta yang lebih tinggi daripada apa yang dihadapi sekarang. Bila diusul periksa, tahulah bahawa orang yang tak ikut keramaian malam tu satu-satunya ialah Ibrahim. Jadi orang serang dia, orang pegang dia. Dia kata, siapa yang buat semua-semua ni? Mana aku tahu. Dah kamu kata benda ni Tuhan, tanyalah Tuhan hak seorang tu, hak pegang kapak tu. Kok dia yang buat. Lagilah orang nak marah. Padahal kalau kita tengok apa yang tersirat sebenarnya, Namrus dia nak mengaku dia jadi Tuhan, betul. Logik di sini apa yang tak logik? Bila kita nak mengaku jadi Tuhan, perlu lagi kepada patung-patung sembahan, bang. Perlu lagi kepada berhala-berhala dalam wilayah kita. Sedangkan kita nak mengaku Tuhan, patutnya benda tu tak ada lah. Aku seorang Tuhan, buat apa berhala? Aku seorang Tuhan, buat apa patung? Tapi kenapa sistem patung dan berhala wujud? Sebab apa? Sebab Namrus pun tahu dia pun bukan Tuhan, dan dia juga mempercayai banyak dewa, banyak nama-nama dewa yang sudah wujud. Sebab itu untuk keluarga dia sendiri, dia nak mewujudkan satu kepercayaan, keyakinan dan akidah Trinity Tuhan berkeluarga, the family of God. Sebab tu selepas kematian Namrus, dia ada isteri yang nama Semiramis. Semiramis ni walaupun sebenarnya dia kahwin dengan Namrus, tapi bila Namrus meninggal, dia mendakwa bahawa dia ni mengandung bukan sebab hubungan badan dengan Namrus. Dia seolah-olah jadi macam wanita suci, Allah bagi anugerah mengandung sendiri, nak suruh nampak hebat. Dan sekali lahirlah anak dia Tammuz, atau disebut juga Tammuzi. Inilah Trinity pertama pada aliran zaman Namrus. Namrud, Semiramis, Tammuzi. Semiramis kita dah cerita, kenal dah semua kan. Perlambangan paling besar di kota New York tu, hadap pegang obor tu, Statue of Liberty, itulah simbol Semiramis. Bukan saja-saja tu. Jadi bila lahirnya Tammuz, waktu duk mengandungkan itulah dia buat pohon evergreen. Di pohon itulah dia menggantungkan hadiah-hadiah untuk roh siapa? Roh Namrus. Seolah-olah Tammuz adalah Namrus kaplikan, Namrus duplicate bagi Tammuz ni duplicate ataupun kaplikan bagi Namrus tadi. Pohon evergreen ni yang diperbesarkan dan menjadi pohon Christmas dalam agama Kristian. Sebab dia pun bawa aliran pagan kuno yang ni juga. Walaupun kita tahu dalam Islam, inilah bijaknya kenapa Allah cuba meleraikan fitnah tersebut dengan menjadikan Maryam mengandung tanpa
suami. Lalu inilah yang digunakan sepenuhnya fitnah terhadap Nabi Isa. Nak cakap Allah tu dah jadi macam bapa, Ruhul Kudus, Nabi Isa tu anak Tuhan. Seolah-olah Trinity, dan Trinity wujud dalam semua agama dalam dunia kecuali Islam. Dan Nabi Ibrahim nak cantas awal lagi, so tinggal seorang sebagai kiasan. Walaupun hak tu bukan hak betul, hak tu memang bukan hak tulis, tapi nak terus satu saja, yang banyak-banyak ni mesti apa? Lalu akhirnya sampai kepada skop yang kelima, dia berdepan dengan Namrus sendiri. Bila berdepan, inilah dia berdebat dengan ilmu, walaupun dalam bentuk logik. Agak-agak kalau dia bacakan ayat-ayat daripada suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Namrus nak terima pakai tak? Ni ayat yang Allah turun padaku, bila aku baca kamu kena dengar. Dia nak dengar dah agak-agak. Namrus tak akan dengar. Jadi guna ilmu logik yang Nabi Ibrahim belajar daripada senario alam semesta dan konteks tadi. Bila dia tengok satu perkara yang Allah menghidupkan burung tu, bila Namrus tanya, apa yang Tuhan kamu boleh buat? Ikuti perbicaraan dan debat ni dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Tak boleh tengok. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku boleh menghidupkan dan Tuhan aku boleh mematikan. Oh, Namrus kata, kalau lagu tu aku pun boleh. Dia pun suruh pengawal dia pergi ambil 2 orang dalam penjara. Satu dia bunuh, satu dia tak bunuh. Hak aku tak bunuh, aku menghidupkan. Hak aku bunuh ni, aku mematikan. Aku pun boleh buat. Nabi Ibrahim kata apa? Tu bukan menghidup dan mematikan. Yang ni kamu tak bunuh, yang ni kamu bunuh. Kalau kamu betul-betul boleh menghidupkan, hak kamu bunuh ni, cuba perhidup balik. Oh, tak boleh dah. Tersekat dah dia. Dia dah kalah dah. Tapi dia tanya lagi, apa lagi yang Tuhan kamu boleh buat? Dia ingat perlambangan senario alam semesta. Dia tengok bulan, bintang, matahari. Tuhan aku boleh menaikkan matahari dari timur dan membenamkan matahari ke barat. Kalau kamu nak mengaku kamu Tuhan, cuba kamu buat terbalik. Matahari naik ke barat, terbenam ke timur. Agak-agak Namrus boleh buat ke tak? Dua kali soalan KO dah Namrus. Terpinga-pinga, kelu 1000 bahasa. Tak boleh nak buat apa. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia kalah. Dia tahu Nabi Ibrahim benar, tetapi inilah yang akan anda rasa bila anda menjadi penentang dan ancaman kepada kefahaman ini. Nasib yang bakal diterima oleh Ibrahim apa? Dibakar. Bukan kata, oh hang benang bagi pingat, hang benang bagi anugerah, hang penang dipuji melambung. No way. Anda lawan dia, anda akan diancam. Anda lawan dia, anda akan dibunuh. Anda lawan dia, anda akan terima apa yang diterima oleh nabi-nabi dan pesuruh. Ada riwayat yang menyebut dalam beberapa buah kitab tafsir, sebelum dibakar dibuat satu manjanik yang besar, yang mana dalam kitab tafsir menyebut bahawa manjanik itu dibuat daripada seorang pemuda daripada wilayah Aqra yang bernama Haizan. Dikatakan Haizan inilah pencipta pertama kepada manjanik. Manjanik itu macam, dia ada macam satu bekas, kita tarik dia tu macam letak batu hak orang perang kota-kota dulu hak lancak tu. Jadi dia letak Nabi Ibrahim atas tu, dia nak baling kat mana? Baling kat bukit, baling kat gunung. Seolah-olah baling dengan kuat tu nak suruh bila kena bukit gunung bersepai, hancur, pecah tubuh Nabi Ibrahim. Tapi bila dimanjanikkan oleh pengawal-pengawal Namrus, apa jadi? Mati ke tak mati? Tak mati, selamat. Tak cukup dengan tu, dibakar. Bila dibakar, apa zikir Nabi Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Api tidak akan pernah dapat membakar Nabi Ibrahim dengan kuasa Allah. Itu bukan masalah mukjizat, bukan masalah kuasa. Sekarang nasib yang diterima Nabi Ibrahim, clue yang saya nak cerita bila anda lawan mereka. Sebab Nabi Ibrahim seorang kena bunuh. Kalau anda ramai, apa akan jadi pada negara anda? Kalau anda ramai, satu negara lawan dia, satu kumpulan lawan dia, satu organisasi lawan dia, dia akan serang anda.
Dia akan hancurkan anda, dia akan musnahkan anda. Sebab peperangan boleh dirancang. Ini adalah salah satu strategi yang mereka buat sejak zaman berzaman. Perang tak pernah sebenarnya ada terjadi secara kebetulan. Perang sememangnya sudah dirancang baik, perang pertama ataupun perang akhir zaman yang akan datang. Sebab bila kita tengok statistik dan analisis, sebenarnya ramai manusia mati bukan disebabkan penyakit. Ramai manusia mati disebabkan peperangan. Penyakit kanser, penyakit AIDS mungkin boleh mati 100 orang sehari, 200 orang sehari. Tapi untuk jangka masa 10 saat saja sebiji bom atom jatuh, berapa orang perlu mati? 10 saat saja mungkin 10,000 mati. 10 saat saja mungkin beratus-ratus ribu boleh mati. Tapi inilah agenda paling besar dan sistem ini yang mengikat anda. Kita hanya nampak perang, tetapi mereka melaksanakan perang untuk apa? Bila terjadi peperangan, otomatik di antara negara yang berperang, masing-masing nak mempertahankan negara dan tanah air. Sedangkan kita adalah negara-negara yang mundur. Negara-negara bukan penjana, negara-negara bukan pencipta. Bila kita nak mempertahankan diri kita, perlukan senjata. Bila kita bukan negara pencipta dan pengeluar, kena beli senjata. Sedangkan negara kita mundur, tak membangun. Jadi nak beli senjata, kena hutang duit. Berhutanglah dengan hang. Siapa yang akan bagi? Band of Rothschild. Tetapi hang ingat, hutang pun kalau 1 juta bukan bayar 1 juta. Ada loan, ada bunga, ada interest. Bila lagi besar hutang kita, lagi besar loan. Kita pun buat beli senjata. Menang kalah dalam peperangan soal kedua. Menang ke kalah, perang dah berhenti. Otomatik bila perang, negara hang cantik ke, makmur ke, hancur lebur. Hancur lebur. Tadi berhutang nak beli senjata, hang ni berhutang nak membangunkan negara pula. Nak buat bangunan, nak buat masjid, nak buat infrastruktur, nak buat logistik tu, tempat ni, hutang lagi. Bila hutang lagi, bunga lagi bertambah. Cukup 1 peperangan, 2 peperangan, loan tadi, riba tadi mengekang sampai berjuta-juta keturunan. Sampai hari ini pun mungkin ada negara tak habis lagi bayar hutang sebab loan peperangan. Dia dah kawal awal-awal. Kita cuba lawan, cuba bangkit, loan tak habis lagi tu, takkan nak lawan dah. Interest tak habis bayar lagi, nak buat apa? Faham ke tak ni? Inilah sebenar yang berlaku, senario sebenar.